Lepas bersalin, ramai wanita jangka satu benda. Mereka fikir bila badan dah pulih dan head dah datang balik, semuanya akan kembali normal. Tapi realitinya, ramai yang rasa sebaliknya. Badan rasa lain, emosi tak stabil, letih yang pelik. Dan diri sendiri pun rasa macam bukan diri sendiri yang dulu. Betul tak? Ini bukan perasaan kosong. Ini bukan sebab awak tak pandai jaga diri. Ini sebenarnya perkara yang sangat biasa berlaku lepas bersalin. Bila seorang wanita mengandung dan melahirkan anak, hormon dalam badan berubah secara besar-besaran. Estrogen dan progesteron naik tinggi semasa mengandung. Kemudian jatuh mendadak. Lepas bersalin, itu satu kejutan besar pada sistem hormon badan. Dalam masa yang sama, badan juga berdepan dengan kurang tidur, stres, emosi dan tanggungjawab baru. Semua ni berlaku serentak, dan bila terlalu banyak perubahan berlaku dalam masa singkat, sistem hormon selalunya ambil masa yang lama untuk kembali stabil. Masalahnya, ramai wanita fikir bila luka bersalin dah sembuh, hormon pun patut dah okey, tapi sistem hormon tak bekerja macam luka fizikal. Ia dikawal oleh sistem signal dari otak ke ovari. Bila signal tu terganggu, hormon akan terus jadi tak konsisten walaupun secara luaran badan nampak sihat. Dalam badan wanita, ada satu sistem kawalan hormon yang dipanggil HPG axis. Sistem ni hantar signal dari otak untuk beritahu ovari bila nak lepaskan hormon. Lepas bersalin, sistem ni perlukan masa untuk reset. Kalau dalam tempoh ni badan sentiasa stres, kurang rehat dan emosi tak stabil, signal dari otak akan terus bercelaru. Bila signal bercelaru, hormon estrogen dan progesteron sukar untuk kembali ke corak yang stabil. Sebab tu ada ibu yang rasa emosi mudah berubah, ada hari rasa okey, ada hari rasa kosong, ada yang cepat marah tanpa sebab jelas. Ada juga yang rasa letih walaupun tak buat kerja berat. Ini bukan kelemahan diri, ini tanda sistem hormon belum stabil. Masalahnya, bila sistem ni berlarutan, ramai ibu mula salahkan diri sendiri. Mereka fikir mereka tak cukup kuat, tak cukup bersyukur atau tak pandai urus emosi. Padahal puncanya adalah perubahan hormon yang belum kembali seimbang. Dalam keadaan ni, paksa diri untuk kuat atau tutup rasa penat bukan penyelesaian jangka panjang ya. Apa yang badan perlukan ialah sokongan yang bantu sistem hormon kembali stabil secara berperingkat. Pendekatan inilah yang digunakan dalam Mulaura. Mulaura tidak bekerja dengan cara paksa hormon naik atau turun ya. Ia menyokong badan supaya sistem hormon boleh pulih ikut rentak semula jadi badan sendiri. Dalam Mulaura ada Shatavari atau asparagis. Shatavari ialah herba adaptogen yang bantu badan mengurus stres hormon. Bila stres hormon berkurang, signal dari otak jadi lebih tenang dan hormon lebih mudah stabil semula. Mulaura juga mengandungi Pueraria mirifica, iaitu phytoestrogen daripada tumbuhan. Bila estrogen jatuh mendadak lepas bersalin, phytoestrogen bantu badan menyesuaikan diri tanpa memaksa hormon naik secara drastik. Untuk sokongan dalaman dan rahim, ada kacik Fatima dan Dong Quai. Dua bahan ni membantu peredaran darah dan pemulihan rahim supaya badan rasa lebih kuat dari dalam. Lagi satu, manjagani pula membantu keselesaan dalaman, terutamanya bila perubahan hormon menyebabkan rasa tak selesa atau keputihan. Bila sistem hormon mula stabil, ramai ibu perasan perubahan kecil yang konsisten ya. Emosi lebih terkawal, tenaga lebih sekata, badan rasa lebih kembali kepada diri sendiri yang macam dulu. Bukan sempurna, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau awak seorang ibu yang rasa badan dan emosi macam belum kembali normal walaupun masa dah berlalu, jangan terus salahkan diri sendiri. Mungkin badan awak cuma perlukan sokongan yang betul untuk bantu hormon kembali seimbang.